guys betul-betul pantang. Really don't like when you girls asyik berbual pasal your friends punya relationship. Dia next week dia nak kahwin, dapat hadiah, gelang gini panjang. No. We pantang. Because if we get insecure, you girls out there don't like it. You're insecure. You, hari tu yang kahwin, how was it? Oh, yang kemarin tu. Tu nasib baik ingatkan. Hampir lupa. Kita hantaran dia berapa tak? Berapa? 15k tau. I pun dengar pun terperanjat tau. I pun terperanjat. Lepas tu dia punya cincin besar gila cakap dengan you macam lalau lepas hidung you itu cakap you besar. Besar sih tu. Tak tahu berapa carat lah tu. Lepas tu kan Justin Bieber, dia jemput Justin Bieber datang untuk karaoke. Bieber. Siul lah. Cincin sebesar lubang hidung aku. Mampus, mana aku nak capai ni? Aduh, duit singkat sendiri aku tak mampu. Hinting. So we guys don't like hints from women. Kita tak suka macam bertanda-tanda dari seorang gadis, sebab kita tak faham a bit lambat sikit daripada korang punya tanda-tanda pertandaan. If you girls, ladies want something, you can tell the guy straightforward anything that you want. Jadi kita faham. Kalau korang tak percaya, check this out. Tak ni. Oi, apa ni? Coney Island. Coney Island. Oh, lawa gambar dia. Oh, kau tak dapat punya hint Kau siap, kau tunggu. Tengok ni. Tengok tempat rem basikal dia. Murah kan? Tu boleh piknik kat sana. Okey lah. Okey. Mimpi lah you ni ya. Orang ajak pergi sini tak nak. Semua tempat nak pergi semua tak boleh. You ajak? You tunjuk gambar je tu. Oh, kira kan ni hinting lagi lah ni. Habis yang semalam tunjuk gambar kat Afrika, apa nak pergi Afrika sekali? Aduh, gambar hinting. Aku tunjuk gambar di Silohan baru tahu. Aku nak kahwin dengan dia, aku tak tahu. For the third point is the bromance time. The boys needs their bromance time. But kita ni semua sebagai lelaki kita macam ada rasa a bit takut. Kita tak fully takut, but kita rasa a bit takut to tanya you girls, okay? Because why? Once kita tanya pasal kita nak jumpa kawan lelaki kita orang, you girls we start to think negatively about us. Macam kita nak jumpa lelaki tu sebab kita tengok perempuan lain, nak check dengan perempuan lain, mengumpat pasal perempuan lain, kat itu cute, ni cute, dan you girls don't understand. Habis tadi makan apa tadi? You. Kalau nak tidur boleh tak you? Alah, dah nak tidur dah. I ngantuk you. Dah, biar tak boleh tidur. Biar ada banyak saya cerita nak bilang. Alah you, sorry I kan penat. Aku balik kerja. Dah tidur you Yelah. Tidur dulu lah. Okay, good night. Bye. Bye-bye. Mimpi lah dia ni, tidur siang. You nak tengok cerita Batman vs Superman lah? Tak payah tengok. Semalam malam I tengok. Aduh, mengarut itu tak. Enak Batman dengan Superman fall in love, habis diorang kahwin. Apa je. Semalam malam kata dah tidur. Good night. Bye-bye. Yes, guys. Apa lagi? Apa? Jom tengok wayang Superman vs Batman. Baik. Yes. Tidur. Wait, got time. Oh, cakap dengan aku kau nak tidur. Tak, bukan. Semalam you semalam Batman tengok bukan you. This is the last point. Usually lelaki tahan kentut bila tengah date dengan perempuan, like first date, second date, third date. Diorang memang tahan kentut untuk korang. Diorang very sweet, okay, very sweet. Diorang tahan walaupun dah keluar macam mana, ujung-ujung macam mana pun tetap tahan untuk korang demi cinta. Demi cintamu, demi cintaku, memang tahan untuk korang. You tahu pas tadi cute gila tau, pagi saya sama Aci. Ada lipas. Mana? Lipas. Lipas. Mana? Lipas. Apa dia buat tu? Lipas. Lalu jenggot aku. Korang jenggot aku. Kalau bau sekali, siap korang. Dah mati.
Tapi kalaulah kena lelaki macam saya ni, saya tak kisah. I love to share. Fight is still fight. Sharing is caring. I got my eyes on you, okay? Do subscribe to our channel.